Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Baik, kita terus kepada chat. Hari ini 13 hari bulan 1 tahun 2026. Hari ini hari Selasa, hari kedua dagangan dalam minggu ini. So kita masih lagi berada dalam fasa permulaan tahun dan permulaan bulan, yang mana kalau kita tengok pergerakan untuk beberapa instrumen indeks index ataupun metal ataupun CFD ataupun forex, semuanya dia bergerak cantik lah kalau tengok. Cumanya dia langgar ataupun kita tak zone kita itu, sama-sama kita follow, kita tengok kita nanti. Okay, kalau kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana okay, sebelum tu kepada sesiapa yang baru follow kita, follow video-video analisa, uh, video-video mapping. So korang boleh tengok yang mana kita hanya fokus on Nasdaq dan juga Dow Jones sahaja. Dua instrumen indeks utama dunia sahaja kita follow. Okay, sebab kita hanya fokus dua ni untuk pergerakan, untuk kita buat analisa zone-zone yang terbaik untuk kita nak mulakan entry. Okay, alright. So Nasdaq, ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. So ada broker menggunakan time frame Nasdaq, ada broker menggunakan code name Nasdaq, ada juga US 100, ada juga Nas 100, ada juga US Tech 100. So depends pada broker-broker tersebut, dia menggunakan code name apa. Okay, so saya fokus on buat analisa di TradingView. Kalau tengok dia menggunakan Nasdaq, dia memang tulis Nasdaq, dan juga di sini bawah ni ada US Tech 100 cash. So kalau kita nak recap balik pada analisa lepas, yang mana kita target kita nak buy di zone yang paling bawah di sini. Di sini ada satu zone support yang mana kita fokus, kita nak entry di bahagian shadow sahaja di sini. Okay, tengok di sini shadow. Kita ambil memang low risk lah, yang paling low risk, sebab kita ambil hanya shadow sahaja. Tetapi risiko dia bila kita ambil low risk, risiko dia adalah yang mana di sini price dia tak sampai zone. Tapi kalau kita ambil zone yang atas lagi, dia sampai lah. Cumanya yang ini sikit lagi nak sampai, rasanya 25397 sampai 25384. Dia tak sampai pun 10 pip sebenarnya sini. Kurang daripada 10 pip. Price cucuk and then membuat kenaikan. Nampak di sini. Dan sekarang price telah buat apa? Dia dah break resistance di sini. Nampak? Di sini dia dah break. Kali pertama dia datang, dia retrace, and then kali kedua dia datang, buat the break. Dia membuat satu breakout di atas sini, dan sekarang price sedang membuat retracement. Oleh yang demikian, oleh yang demikian, apa yang kita perlu buat, saya delete ini dulu. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena perangkap harga bawah ni. Sebab kita nampak yang clearly pergerakan untuk indeks ni, saya nampak yang memang dia akan naik lagi sepanjang minggu ni. Dia belum ada tanda-tanda sebarang penurunan ataupun kejatuhan itu akan berlaku dalam satu tempoh yang panjang. Cumanya dia akan berlaku apa? Dia akan berlaku range iaitu sideways. So kalau tengok di sini, dia sideways dalam 1 Julai EMSA, turun naik, dan sekarang kita sedang menunggu untuk price masuk ke dalam zone pada paras harga 25488 sampai 25466. So kita tunggu dalam paras harga yang itu untuk kita nak entry. Letak pending order, pastikan korang letak pending order di zone yang berlainan, bukan di zone yang sama.
Start 5 ke 10 pip, 10 pip banyak sangat, 5 pip, 3 pip. So depends pada korang punya equity, berapa layer yang cukup untuk support korang punya equity, ataupun korang kira berapa siap-siap, berapa yang korang sanggup risikokan. Okay. Right. And then kita nak tengok di US30. Di US30 apa yang kita nampak, dia agak jahat sikit. Sebab okay, nampak yang pertama, dia masuk, dia tak sampai, dia naik, and then dia turun lagi. Dia turun, dia tak sampai. Nampak? Dia turun, dia terlajak, dia tinggalkan shadow, and then dia naik. Dia tak membuat pun satu kenaikan selepas tu. Dia terlajak zone. Terlajak agak banyak juga. Okay, di sini kalau kita cari memang tak nampak apa-apa zone previous. Apa yang dia buat, dia telah pecahkan previous zone. Itu yang saya kata jahat tu. Sepatutnya kalau dia pecah, apa yang berlaku adalah dia akan terus turun, at least mencari zone bawah sini. Tapi next candle H1 3 jam berturut-turut dia membuat kenaikan hingga sekarang. Tapi kenaikan yang berlaku, dia belum membuat sebarang breakout di zone resisten di sini. Okay. So apa yang kita perlu buat, sebab apa ada Dow Jones sini dia bergerak agak gila sikit tau. So lebih selamat saya akan tunggu di bawah sini. Okay. Saya ambil 3 candle dan engulfing yang di sini. Okay, saya tunggu di sini. So siapa yang nak follow boleh letak pending order. Okay, letak pending order di sini. Kemungkinan kalau tak sampai hari ni, mungkin esok dia akan sampai. Tapi apapun, tunggu je. Tapi kalau di sini dia terhenti, dia buat base, kat sini kita dah boleh entry. Cumanya saya ambil langkah selamat, saya akan tunggu di bawah sini ya, untuk Dow Jones. Tapi kalau ada break, solid breakout di resistance ini, so bila dia buat base di sini, itu kita boleh entry buy. Sebab dia mungkin akan terus sambung naik. Selagi mana belum ada solid breakout, selagi itu fokus kita adalah buy di bawah sini. Kita cari zone yang paling bawah untuk kita nak selamat, untuk kita nak save. Okay. Okay, ni US30. Tadi cerita di Nasdaq dan sekarang cerita di US30. Okay. Kalau korang rasa mapping ataupun analisa ataupun sharing ni bermanfaat, korang boleh share ramai-ramai. Korang boleh share kepada rakan-rakan, bagi tahu kat kawan-kawan yang mana kita hanya fokus trade index. Kepada yang nak trade index, korang bolehlah join kita, kata admin akan bantu. Okay. So saya kira itu saja. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.